Okey, jadi hari tu kita nak melempis. Kira melempis cara orang yang sudah tempat nak membakar lah tu. Oh, tinggal flat ke apa kah. Okey. Menunjuk tak cara dah. Senang je. Jadi bahan ikan keli, kamu nak melempis ikan keli, okey? Ikan keli, apa saja bunga kantan, serai, bunga kantan, serai, bawang merah, bawang putih je simple. Bahan perasanya Ajinomoto, garam, dengan cukup rasa. Lepas kita pakai minyak sikit, pakai balut pakai aluminium foil je supaya pakai daun-daun. Alright, kita start. Mula sekali masuk serai, bunga kantan, bawang merah, bawang putih. Okay, bahan perasa Ajinomoto sikit. Garam sikit. Cukup rasa. Okey. 3 sudut setengah atau 4 sudut setengah kecil ya. Pas ya. Minyak. Sikit je. Okey, cukup. 3 gaulnya, okey. Okey, 3 gaulnya. Okey, selesai gaul, kita standby pakai wrappingnya. Aluminium foil. Okey, aluminium foil saya bagi 2 lapis. Kita koyak. Ada daun pisang dia bagus. Pakai situ bagi wangi. Okey. Klik kah, akan tuang situ, okey. Okey, dah tuang, kita akan wrapnya pakai aluminium foil tu. Alright. Saya balut, lapis kaca balutannya. Kita mau simpan habanya kat dalam aja cukup. Kita bawanya pergi situ. Pop, kita akan lempis pakai periuk tu. Okey. Kita pulanglah. Ada oven boleh. Tutup. Api jangan besar. Kita mau buatnya masak pelan-pelan. Okey, tunggu je masak. Okey kawan, masak dah kulit lempis kita dan periuk. Masaknya lebih kurang 20 ke 25 minit. Siap. Okey, selamat mencoba.